Selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang dihormati pensyarah. Nama saya Radaf Krishnan, nombor matrik 296514. Pada hari ini saya sebagai salah seorang ahli kumpulan ingin membuat pembentangan mengenai pengenalan dan konsep pembangunan organisasi. Okay. Sebenarnya pembangunan organisasi atau lebih dikenali sebagai organisation development iaitu satu pendekatan penting dalam meningkatkan prestasi organisasi. Secara umumnya, pembangunan organisasi merupakan satu usaha jangka panjang yang berterusan, yang dirancang melalui suatu kaedah pendekatan strategik bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sesuatu organisasi melalui ilmu sains tingkah laku. Menurut Bagshot, pembangunan organisasi ini adalah merupakan satu proses intervensi yang akan dapat membantu sesebuah organisasi menyelesaikan masalah dan ketidakcekapan organisasi tersebut, serta akan mewujudkan satu keadaan yang boleh menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran yang semakin mencabar. Sebagai contoh, perkembangan pesat teknologi maklumat yang perlu dikecapi pada zaman sekarang. Okay. Selain itu, pembangunan organisasi juga menekankan kerjasama antara ahli organisasi, pembentukan budaya kerja yang baik, serta peranan ejen perubahan dalam membimbing proses transformasi yang merangkumi pelbagai aspek seperti pembangunan kepimpinan, pengurusan prestasi dan perubahan organisasi. Dalam dunia moden ini, Doktor, perubahan berlaku dengan sangat pantas, sama ada dari segi teknologi, persaingan pasaran maupun kehendak pelanggan. Oleh itu, organisasi perlu sentiasa bersedia untuk berubah bagi menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran tersebut. Oleh itu, secara kesimpulannya, pembangunan organisasi bukan sahaja memberi fokus kepada prestasi tetapi juga kesejahteraan individu dalam organisasi supaya kedua-duanya dapat diimbangi secara sama rata. Sekian pembentangan saya untuk pengenalan dan juga konsep, dan pembentangan seterusnya akan disusuli oleh ahli kumpulan yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarizan bin Muhammad Sulaiman, nombor matrik 295816. Saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami, iaitu berkenaan tentang organisasi yang dikaji, iaitu Malaysia Airline Berhad ataupun MAB. Penerangan sedikit berkenaan Malaysia Airline Berhad ini. Malaysia Airline Berhad merupakan sebuah syarikat penerbangan kebangsaan Malaysia yang telah diasaskan pada tahun 1947. Syarikat ini berpusat di KLIA dengan menyediakan pelbagai perkhidmatan penerbangan domestik dan antarabangsa. Namun selepas melalui beberapa perubahan, termasuk penstrukturan semula pada tahun 2015, syarikat ini perlu berdepan dengan pelbagai cabaran. Antara permasalahan utama yang dihadapi oleh MAB ini ialah persaingan sengit daripada syarikat penerbangan lain seperti AirAsia dan Singapore Airlines. Syarikat tambang murah seperti AirAsia ni menawarkan harga lebih rendah, menyebabkan pelanggan cenderung memilih alternatif lain yang lebih murah lah. Selain itu, pandemik COVID-19 juga memberi impak besar kepada industri penerbangan. Sekatan perjalanan telah menyebabkan penurunan drastik jumlah penumpang dan seterusnya menjejaskan pendapatan syarikat.
Selain itu, masalah isu kualiti perkhidmatan seperti gangguan teknikal pesawat juga menimbulkan ketidakselesaan penumpang. Perkara ini memberi kesan kepada imej syarikat dan tahap kepercayaan kepada pelanggan syarikat lah. Kesimpulannya, MAB ini menghadapi cabaran dari aspek persaingan, krisis global dan juga kelemahan dalam dalaman yang perlu ditangani dengan segera. Sekian pembentakan saya. Hari ini saya akan menerangkan kaedah diagnosis dan sorotan kajian dalam organisasi ini. Diagnosis penting untuk memahami situasi sebenar. Antara kaedah yang kami gunakan ialah pemerhatian langsung terhadap operasi organisasi. Kami juga menjalankan temuduga bersama pekerja dan pengurusan untuk maklumat mendalam serta pembincangan kumpulan bersama kaki tangan teknikal. Bagi kualiti perkhidmatan pula, soal selidik pelanggan turut dijalankan. Dari segi sorotan kajian, kami menggunakan pendekatan kajian tindakan yang melibatkan fasa pengumpulan data, membalas perancangan dan penilaian untuk perubahan sistematik. Kesimpulannya, gabungan kaedah diagnosis ini memberikan gambaran menyeluruh demi perancangan perubahan yang berkesan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syami bin Azhar, bernombor matrik 296405. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang analisis data, intervensi serta cadangan penambahbaikan. Analisis data dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana maklumat dianalisis melalui pemerhatian, temuduga dan soal selidik. Dua kaedah utama ialah analisis kandungan dan analisis kuasa lapangan. Analisis kuasa lapangan menunjukkan terdapat dua tekanan dalam organisasi, iaitu dorongan untuk berubah dan juga halangan untuk kekal dalam keadaan semasa. Berdasarkan analisis ini, beberapa intervensi dicadangkan. Antaranya ialah kesediaan organisasi untuk berubah, kemampuan kepimpinan dan serta kesesuaian budaya kerja. Dari segi cadangan, intervensi strategik perlu dilaksanakan oleh pihak pengurusan untuk merancang hala tuju jangka pendek dan panjang. Selain itu, penggunaan teknologi moden juga perlu dipertingkatkan lagi bagi meningkatkan kecekapan operasi. Intervensi proses manusia juga penting di mana proses organisasi perlu memberi penekanan kepada kepimpinan serta motivasi pekerja bagi mencapai prestasi yang lebih baik. Kesimpulannya, intervensi yang dirancang secara sistematik mampu membantu MAB menghadapi cabaran dan mempertingkatkan daya saing. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Hikmat Hakim bin Roslin, nombor matrik 295846. Okey, akhir sekali saya akan menerangkan tentang halangan perubahan tindakan mengatasinya dan penutup. Antara halangan utama yang dihadapi oleh MAB ialah sikap organisasi yang tidak menggalakkan perubahan, pemikiran tradisional dalam kalangan pengurusan, serta kekurangan kepakaran dalam bidang tertentu. Bagi mengatasi halangan ini, pihak pengurusan perlu memainkan peranan penting dengan memberikan motivasi kepada pekerja serta menjelaskan kepentingan perubahan. Kepimpinan yang jelas dan tegas amat diperlukan bagi memastikan semua pihak berada pada hala tuju yang sama. Selain itu, ganjaran seperti bonus dan kenaikan gaji boleh diberikan bagi meningkatkan semangat pekerja untuk menerima perubahan. Dari segi kepakaran pula, latihan dan kursus kemahiran perlu dilaksanakan untuk meningkatkan keupayaan pekerja. Sebagai kesimpulan, hasil diagnosis menunjukkan bahawa MAB mempunyai potensi untuk berubah untuk membaik dan memperbaiki prestasinya. Dengan pelaksanaan intervensi yang sesuai, syarikat ini mampu terus bersaing di peringkat global. Sekian sahaja perbincangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.